Assalamualaikum, selamat pagi. 28 Disember, hari Jumaat ya. Kita berada di sekitar Bagan Datuk, jalan ke Kosong Api Sungai Tian dan Rungkut. Ini adalah kesan-kesan hujan lebat di mana air bertakung, tidak dapat keluar sungai dan juga akan menyebabkan banjir kelak ya di sekitar daripada Kosong Api ke Sungai Tian dan Rungkut. Ini adalah di kawasan sekolah SK Sungai Betul ya. Begitu juga air tak dapat keluar, bertakung. Mana saluran air yang mengalir ke sungai lebih tinggi daripada air yang ada ya. Jadi air tak dapat mengalir. Sekitar Sungai Nipah Rungkut ya, air juga bertakung, tak dapat keluar. Rumah-rumah tenggelam, laluan-laluan ke rumah juga terputus. Harap pihak berwajib segera menghantar bantuan yang perlu untuk warga dan penduduk sekitar sini. Penduduk tak boleh membuat kerja harian kerana kebun-kebun dan dusun-dusun mereka juga tenggelam. Bahkan hasil-hasil kampung tidak dapat dikeluarkan. Wajib mesti segerakan menyelesaikan masalah air terbenam di kawasan Rungkut dan Sungai Tian ini.